Hai, Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera Firdaus Zon Lelong di sini. Okey, hari ini saya nak share dengan anda bagaimana untuk anda daftar akaun on sini dan bagaimana untuk kita sambungkan akses daripada on sini tu dengan kita punya portal ZL Pro. Okey, so jom kita mulakan. Pertama sekali pastikan anda login dahulu. Okey, saya buka portal Zon Lelong. Okey, pastikan anda dah login. Okey. So ni sebagai contoh saya dah login, so saya buka pada bahagian dashboard. Okey. Dan seterusnya kita pergi pada bahagian CRM Wablas. Okey, kita buka bahagian ni. Okey, dan seterusnya kita buka pada bahagian tetapan peranti. Okey. So first pastikan anda dah ada akaun, anda boleh go pada next step. Cuma ni saya nak kongsikan daripada awal. So first pastikan anda daftar dahulu akaun OnSend. Okey, kita daftar akaun dahulu, kita klik kat sini. Okey, anda akan buka satu browser dan kita sign in. Okey, ataupun anda boleh klik get free trial ni. Tekan ni, tekan verify. Okey, so betul. And then kita klik register. Okey, dan seterusnya anda perlu buka anda punya email untuk anda sahkan anda punya account. Okay, so saya buka email saya. Okay, kita kena verify email. Kita klik verify email. Okay, so sekarang anda dah buka lah portal yang mana anda dah login. So ni profile, ni account yang anda dah daftar tadi lah. Okay, so anda boleh lengkapkan anda punya maklumat. Okay, so jom kita teruskan untuk step yang seterusnya. Okay, so first pastikan anda buka pada halaman utama macam ni sebagai contoh. Okay, ini halaman utama. Dekat sini anda boleh nampak, anda boleh masukkan sebenarnya banyak nombor untuk anda sambungkan kepada OnSend. Okay, so jom kita teruskan. First kali anda boleh tukar dahulu bahasa. Anda boleh klik dekat atas ni, tukar kepada bahasa English. Okay, and then seterusnya anda klik bahagian device. Okay, so pada bahagian device ni, anda klik bahagian add device. Dan seterusnya anda boleh masukkan nama yang anda nak masukkan. Sebagai contoh saya namakan sebagai test lah. Sebab ini saya nak namakan test. So anda boleh masukkan nama yang anda untuk peranti yang anda gunakan. Sebagai contoh saya letakkan board lah. Sebagai contoh saya nak letakkan ni untuk nombor telefon board. Board Ana Zon Lelong. Okay. So anda boleh klik unofficial ataupun official pun boleh. Cuma yang ni dia perlu berbayar lah. Okay. Cuma ni saya cadangkan anda untuk cepatkan proses, anda klik saja yang ni and then klik save. Okay. So bila dah siap yang ni, so bagaimana untuk anda sambungkan dengan anda punya telefon? So cara dia, anda pergi pada bahagian ni, anda buka bahagian connect. Okay, klik bahagian ni dan anda sambungkan peranti WhatsApp anda, WhatsApp melalui desktop. So biasanya anda akan scan anda punya QR code lah daripada anda punya telefon. So kaedah dia sama sahaja. So jom kita buka kita punya peranti WhatsApp dekat kita punya telefon. Okay, so ni contoh dia. So jom saya buka saya punya peranti WhatsApp dekat telefon. And then saya buka pada bahagian atas ni, titik 3 ke atas sebelah kanan ni. Sebagai contoh, saya klik yang ni. Dan anda klik bahagian link device. Okay, link device. Okay, and then anda tekan link a device. Okay, dan seterusnya anda buka bahagian OnSend ni tadi. Okay, saya ulang semula. Anda klik bahagian OnSend. Okay, buka bahagian OnSend ni and then klik bahagian connect. Okay, so jom kita sambungkan kita punya device. Okay, anda scan dia punya device, so anda boleh nampak sekarang dia tadi dia punya connection telah bersambung. So anda boleh namakan anda punya peranti ni sebagai contoh
bot Ana Zon Lelong sebagai contoh. So, anda boleh namakan anda punya nombor yang anda nak sambungkan untuk anda nampakkanlah anda pada device ni mungkin apa yang anda namakanlah untuk sama. Okey, sebagai contoh saya save. So sekarang dah siap dah satu connection. So jom kita go pada next step. Bagaimana untuk kita sambungkan dekat kita punya peranti website Zon Lelong ataupun ZL Pro. Okey, so tahniah. Anda sekarang dah berjaya sambungkan anda punya WhatsApp dengan OnSend. Okey, so next step apa nak kena buat? Okey, kita buka semula portal Zon Lelong Pro ni. Okey, sebagai contoh saya mula daripada awal balik. So sebagai contoh anda dah login, buka pada dashboard. Okey, dan seterusnya kita buka pada bahagian CRM 12. Okey, dan seterusnya kita pergi semula dekat tetapan peranti. Okey, yang mana kita nak sambungkan connection ZL Pro ni dengan kita punya peranti WhatsApp ni melalui website OnSend. Okey, so first kita buka bahagian CRM 12 dan pergi pada bahagian tetapan peranti dan seterusnya kita scroll ke bawah. So anda boleh nampak dekat sini ada bahagian tetapan peranti WhatsApp. Okey, yang mana anda nak sambungkan dengan onsend.io untuk menghantar mesej kepada mana-mana nombor CRM yang anda dah simpan. Okey, so bagaimana untuk dapatkan dia punya token peranti? So cara mudah je. Okay, kita pergi semula dekat portal OnSend tadi. Okey, buka dekat website OnSend. Okey, sebagai contoh, okey, ni website OnSend tadi. Sebagai contoh lah, katakan anda tersilap ataupun anda terkeluar macam ni. So jangan risau, anda boleh pergi saja dekat device ni balik, nombor 1 ni. Okey, klik yang ni. So dia akan pergi semula dekat sinilah. Okey. Dan seterusnya pastikan anda dah nampak dekat bahagian status ni, pastikan dia dah connected. Bermaksud dia dah sambung dengan aplikasi WhatsApp anda lah. Okey, so next step. Bagaimana untuk dapatkan token ID? Okey, macam ni untuk dapatkan token peranti lah. Token peranti, so kita pergi dekat sini. And then kita pergi bahagian view. Okey, anda klik bahagian view. Okey, anda boleh nampak inilah anda punya token anda. Okey, so cara dia, anda sedang dapat, anda akan nampaklah anda punya package ni, trial ni adalah untuk tempoh 3 hari sahajalah. Okey, so anda dapat akses untuk 3 hari sahaja. Untuk anda sambungkan menggunakan OnSend ni secara percuma lah selama 3 hari. Okey, so bagaimana untuk kita sambungkan? Cara dia sangat-sangat mudah. So first, anda cukup copy saja link ni ataupun token ni, anda copy, tekan copy link ni ataupun token ni. Okay, copy token dan buka semula portal Zon Lelong Pro dan anda tampalkan dekat sini. Okay, pastekan dekat token peranti. So bila dah siap, anda klik simpan. Okay, saya nak share juga sebelum tu, anda nampak dekat sini dia tidak ada sebarang sambungan lah. Okay, jom kita simpan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita simpan. Token peranti telah disimpan. So jom kita tengok ataupun kita try refresh status sama ada sambungan kita ni berjaya ataupun tidak. So jom kita test. Okey, so anda boleh nampak alhamdulillah kita punya peranti telah berjaya disambungkan. So, bagaimana cara untuk kita hantarkan mesej kita ni terus melalui sistem yang ada dalam ZL Pro terus kepada customer yang anda dah ada dalam CRM yang anda dah simpan ni lah. So, cara dia, so jom kita go pada next step. Okay, pastikan anda boleh refresh ni sebelum anda nak hantar. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak share dahulu. Okay, nak ingatkan dahulu sebelum anda nak hantar ataupun nak gunakan terus ZL Pro ni, pastikan anda refresh ataupun check status ni, pastikan connection status tu bersambung. Seandainya ada masalah ataupun status ni berubah, okay, katakanlah unconnected, so anda kena sambungkan semula lah.